Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan online. Sedikit cerita masa saya ada di kampung hari tu. Saya ada jalan-jalan di Tanjung Harapan. Dah lama sangat saya tak jalan-jalan kat sini. Ada dalam 7 ataupun 8 tahun. Keadaan dekat Tanjung Harapan ni pun dah banyak yang berubah. Maklumlah, dah lama tak datang kat sini. Tapi masih ada yang lagi mancing dekat tepi-tepi tanjung. Parking je kereta, anak saya dah tak sabar nak tengok laut. Nak mandi katanya. Agak excited sikit lah anak saya pada waktu tu. Sambil tunjuk-tunjuk, Mama, laut, Mama nak mandi. Time ni kami dekat area kapal. Siapa orang Kelang dia akan tahulah. Dan siapa yang pernah pergi Tanjung Harapan dia akan tahulah area kapal tu kat mana. Ada baskers pula dekat situ. Patutlah ramai orang dekat area kapal ni. Nampak tak view dia? Sangat cantik tu anak saya tunjuk. Mama, kapal. Happening jugalah dekat sini. Still masih ramai lagi lah yang riadah petang dekat Tanjung Harapan ni. Sambil-sambil tengah tengok view, ada kakak yang basker ni ajak saya nyanyi. Tapi sebab kita malu, so kita tak naklah nyanyi. Tetapi jangan sampai